ITBK tu bang. Okey, baik. Satu je. Satu je bang. Okey. Saya atas seorang. InsyaAllah. Niki macam mana bang? Niki ikut suka lah. Berapa nak bayar. Kita punya sukat lebih kurang macam ni, satu cawan. Nanti bayar je lah, masuk dalam tabung yang kuning ni. Ikutlah. Nak bayar RM1 pun berapa? boleh bang. Tak kisah RM1 ke RM5 ke RM2 ke. Ikut suka. Betul-betul ikut suka. Ni sana boleh berniaga sini lah bang. Dia cerita dia kawan pergi bazar lah dulu kan. Kali dapat rasa air tembikar air sirap kan. Aduh kan cakap. Itu yang tak boleh lah, menyirap lah jadi kan. So itulah idea dia datang. Cakap cuba kita buat sedekah macam ni. Dia berjual sambil sedekah sebenarnya. Tengok macam mana kalau tu. Alhamdulillah dah jalan tahun yang ketiga lah ni. Okey. Bang Baik ikut suka bang. Baik ikut suka. Abang masuk je dekat tabung ni nanti. Kat sini abang berniaga sana bang. Dia kalau dah bayar ikut suka, buka ikut suka lah sebenarnya. Sebab ini banyak pada kita orang nak bersedekah, beramal sambil berjual. So kalau you all datang, rezeki ada masa tu, Alhamdulillah adalah kan. Benda nak cakap selalu pun tak boleh pasal saya ada kerja lain lagi. Saya dekat Kampung Melayu Majidi, nombor 4 Jalan Ingatan. Kalau ikutkan betul-betul sebelah dengan Paragon Marketplace kalau dekat Jalan Tampoi tu. Okey, baik bang. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Salam.